Assalamualaikum sahabat. Saya buat macam ni. Ni tengok pokok pandan ni kering. Nanti saya nak suruh anak saya siram. Even hujan dia tak kena. Mungkin tak lebat ke apa ke kan. Tapi ada masa lebat juga. Tapi itulah dia cepat ni kering. Sebelum kejadian kaki saya ni, injek kat kaki saya ni, cedera kaki saya cedera kan. Saya ada buat ni, tanam-tanam ni. Nampak? Hujan ni hidup lah. Saya tanam ni. Gaduh hidup lah hujan-hujan ni. Ni pokok pandan yang paling tua. Yang salah satunya, dia bahagian bawah yang hidup. Saya tanam dekat bawah lagi. Maksudnya dalam pasu. Dia letak di bawah kan. Tak ada pelapik macam ni. Tak hidup. 2-3 kali saya buat tak hidup. Kadang saya teringat saya siram je tapi tak hidup. Macam mana? Okay guys, tu saya buat macam ni. Ada lagi 2 kat sana. Okay.